Ini kita nak pergi mana? Pergi mana Nada? Ada larian kan kita pagi ni. Sesubuh. Selepas subuh kita orang dah gerak dia ni. Mana ke seorang lagi? Tu kawan dia. So dia hari ni ada kawan ya hari ni. So kita tengok apa jadi kat diorang larian diorang hari ni. Okay, kita dah sampai dekat padang MPAJ. Gelap lagi kan. Mana ni budak 2 orang ni yang nak lari ni? Cepat jom. Okey. Belajar ayam. Pandan Jaya SK ni. Macam mana anak seorang? Ni budak ni. Tengok slipper dia. Saya kan nak tunjuk. Slipper dia dah jahanam. Haji Murad. Dan juga kita ada Much later. Hai, dah elok ke? Hai. Mama. Ini kat siapa nak? Okey. Nanti jajak pergi orang tu.
Jalan. Kali untuk kita sesi bergambar. Kepada Pak Jaya yang saya hormati juga guru besar, guru. Ada anak sudah bersedia. Wow. Sekali lagi ada anak sudah bersedia. nak ambil apa? Below free. Ni antara kanak-kanak yang ambil below free So ada permainan satu juga. Tak tahu mana. Tak jumpa lagi. Dah jumpa dah budak yang tengah beratur. Nak dah. Ha, dapat nombor berapa? Tak dapat. Tak dapat. Ni budaknya. Mana dia punya ni? Tengok. Wah, larian lah. Penat tak? Penat tak? Ya Allah, pensan dah. Jom kita duduk tepi. Daripada jabatan-jabatan agensi kerajaan dan juga swasta. Macam mana? Apa perasaan dapat lari jauh-jauh tu? Seronok? Ramai tak? Ha, kan? Tolak-tolak tadi ada yang jatuh lah, adik. Ada berdarah. Ada darah? Ha. Percuma. Masing-masing redeem tadi kan? Sedar tak? Boleh lah. Ya Allah. Ni masing-masing nak menunggu nombor bertuah lah kalau dapat bertuah. Sepuluh rumah dia tu dah sangat tu lagi. Kalau main dulu ni. Panas. Okey. Ni je kita punya larian hari ini. Dah kita punya larian. So hari ni kita nak pergi pula. Nak tengok siapa tu? Anak buah punya ambil sijil tamat sekolah. Di sekolah. Di Ceras. Ceras ke? Okey, settle larian kita. So kita menuju ke Zikon Hotel untuk tengok anak buah ambil anugerah tamat sekolah, graduation day dia. Okey, jom ikut saya. Okey, sampai. So kita cari parking. First time lah sampai kat sini kan. Cantik kat hotel dia, colourful kan. Ha. Meriah. Dia macam Macam tarikan tu orang. Oh ni K, ni kot lobby dia. Kau ni. Oh ni.
Okay, itu tempatnya. So dia orang ni kat dalam. Kita tak sempat lah nak tengok dia ambil sijil. So menyantu ni je lah nak hantar, nak bagi sejambak bunga untuk dia. Oh ya ke? Yalah saya parking jap. Mahal. Wah, dah sampai Hotel Zikon. Colourful lah. Macam cantik pula. Bawa bunga. Ha, kita kat sampai Zikon Hotel. Dekat 3. Boleh ke naik terus? Haji edukasi SMK. Dalam tu. Sudah tutup lah. Semoga kakak terus berjaya dunia akhirat. Okey, belajar elok-elok. Okey. Bye. 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 Korang, ini je vlog kami hari ini. Hari yang penuh dengan kepenatan. Lepas lari, lepas tu pergi Kuala pula. Okay, kita jumpa dekat next video. Okay, bye-bye.